Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk topik pada kali ini, para pelajar akan belajar tentang apakah kandungan proposal penyelidikan. Para pelajar perlu menyediakan proposal penyelidikan sebelum sesuatu penyelidikan boleh dimulakan. Melalui proposal penyelidikan, apabila ia telah diluluskan bersama biasanya pembimbing dan penyelidik anda, maka proposal tersebut insya-Allah telah berada pada jalan yang baik untuk diteruskan. Oleh itu, apakah itu proposal penyelidikan? Proposal penyelidikan mengandungi plan kajian yang akan dijalankan ataupun yang akan dicadangkan. Oleh yang demikian, melalui proposal penyelidikan, para pelajar perlu menjelaskan apakah yang ingin dikaji, mengapa ia ingin dikaji dan bagaimana ia akan dikaji. Lihat kembali 3 persoalan penting ini apabila menyediakan proposal penyelidikan, iaitu apa yang ingin dikaji, mengapa mahu dikaji dan bagaimana kajian tersebut akan dilakukan. Dan proposal penyelidikan ini penting untuk mendapatkan lulusan sebelum sesuatu kajian dijalankan. Oleh itu, sebelum para pelajar memulakan proses penyelidikan, sebelum mengutip data, pastikan dahulu para pelajar telah pun mendapat kelulusan bagi proposal penyelidikan yang dijalankan. Dan biasanya kelulusan proposal penyelidikan memerlukan proses penambahbaikan dari semasa ke semasa. Oleh itu adalah mustahak untuk para pelajar memastikan bahawa proposal penyelidikan disediakan seawal mungkin dan mempunyai masa yang cukup untuk melakukan penambahbaikan. Proposal penyelidikan disediakan pada peringkat awal penyelidikan dan ia berbeza dengan laporan hasil kajian. Sesuatu penyelidikan jika para pelajar hanya menghantar laporan yang sudah siap tanpa melalui proses kelulusan proposal, ia mungkin akan memberi kesan kepada kualiti penyelidikan yang dijalankan, seterusnya boleh menjejaskan pengalaman para pelajar dalam mempelajari kursus ini. Apakah yang perlu ada dalam proposal penyelidikan? Ini merupakan kandungan utama dalam proposal penyelidikan. Perlu ada tajuk yang jelas. Okey, kita dah belajar sebelum ini bagaimana membina tajuk kajian. Kemudian perlu ada pengenalan dan isu kajian. Ini boleh dibina, ditulis dengan membuat pembacaan melalui artikel jurnal. Saya juga telah tunjukkan kepada anda bagaimana sumber-sumber untuk membuat pembacaan artikel jurnal. Kemudian nyatakan objektif kajian dengan jelas, senaraikan soalan kajian dengan jelas. Kemudian tinjauan literatur yang ringkas. Tinjauan literatur yang ringkas ini merujuk kepada artikel-artikel yang telah dibaca. Seperti saranan saya sebelum ini supaya pelajar membaca sekurang-kurangnya 20 artikel jurnal untuk membuat rumusan dan tinjauan literatur. Maka di sinilah nanti akan ditulis tinjauan literatur yang ringkas berkaitan isu dan juga topik kajian. Para pelajar seterusnya dikendaki menulis metodologi kajian, iaitu bagaimana kajian ini akan dijalankan. Ianya seperti proses kutipan data, apakah soal selidik yang akan digunakan, siapakah yang akan menjawab soal selidik, berapa lama tempoh soal selidik diadakan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan metodologi termasuk cadangan analisis statistik yang akan digunakan. Proposal penyelidikan yang dikemukakan mestilah merupakan satu penyelidikan yang signifikan. Oleh itu, dalam proposal, para pelajar perlu menyatakan apakah signifikan kajian dan jangkaan sumbangan kajian tersebut. Okey. Ini merupakan penjelasan tentang kandungan yang perlu ada pada setiap komponen yang saya jelaskan sebentar tadi. Dalam pengenalan dan isu kajian, para pelajar akan menjelaskan mengapa kajian ini penting dan mengapa kajian ini perlu dilakukan. Manakala dalam objektif dan soalan kajian ia merujuk kepada apakah sebenarnya yang ingin dijawab melalui kajian ini. Seterusnya literatur. Dalam literatur, para pelajar akan menjelaskan tentang apa yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini, perkembangan bidang kajian tersebut dan juga apakah jurang dalam literatur yang masih belum terisi. Dalam metodologi pula, para pelajar akan menjelaskan tentang bagaimana kajian ini akan dijalankan. Misalnya menggunakan soal selidik, menggunakan temu duga, melibatkan 100 responden atau 200 responden atau sebagainya. Setiap bahagian ini ditulis seperti sebuah satu proposal yang memang berkaitan di antara pengenalan, dengan objektif, dengan literatur, dengan metodologi. Kesinambungan di antara semua seksyen ini atau bahagian ini adalah mustahak untuk membina sebuah proposal penyelidikan yang baik.
Okey, ini merupakan contoh bagaimana menerangkan aliran sebuah proposal yang disediakan dengan baik. Ia bermula daripada isu kajian, kemudian bergerak kepada soalan kajian, kemudian kepada objektif kajian, seterusnya kaedah atau metodologi dan kemudian sumbangan. Inilah bagaimana penceritaan dalam sebuah proposal yang baik. Sebagai contoh isu kajian ialah AI tidak meningkatkan prestasi perniagaan kecil dan sederhana. Oleh itu, objektif kajian ini ialah mengkaji faktor keberkesanan AI dalam kalangan PKS. Dan kaedah yang akan digunakan untuk menjalankan penyelidikan ini ialah soal selidik ke atas PKS di seluruh Malaysia. Oleh itu, untuk menyediakan proposal yang baik, ia mestilah jelas, ditulis dengan bahasa yang jelas, bahasa saintifik dan fokus kepada isu yang ingin dikaji. Ia mestilah logik dan konsisten di antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Dan kajian tersebut mestilah boleh dilaksanakan sesuai dengan jangka masa yang ada. Misalnya pada pelajar mempunyai tempoh 4 bulan misalnya untuk melakukan penyelidikan, maka penyelidikan tersebut mestilah sesuai untuk boleh disempurnakan dalam tempoh 4 bulan. Satu proposal yang jelas, yang baik ditulis dengan terperinci akan memudahkan proses kajian yang akan dilakukan oleh para pelajar pada kemudiannya sewaktu pelaksanaan penyelidikan. Sekian, terima kasih.